Kau beli je sini, kau beli nasi lemak original, lepas tu kau beli ayam tu kat bilik grocer tu. Kau beli ayam situ. Aku tak faham 64 orang tidur ke apa ni? Komen lah. Bang, nasi lemak bang. Boleh lah lamu ke? Boleh. Boleh lah lamu kan? Baik. Oh, tanya tu. Okey, saya jujur, saya anak orang kaya. Saya pakai balance tiada. Okey, kau dengar. Apa-apa, Roger. Okey, anak orang kaya. Balance tiada. Kenapa? Cakap apa? Orang cakap nak lamu, boleh? Boleh. Tapi ada nasi lemak baru je tinggal. Ada nasi lemak baru, okey. Kalau nak nasi lemak jantung, ke jantung lah muka kau, okey. Habis tak? Kerana esok suruh dia orang masak sana. Ya. Boleh ya? Lala kat mana? Tak ada. Habis masak. Okey, kau boleh datang sini, okey. Jom. Sambal pedas tak? Sambal dia macam orang panggil orang putih cakap just nice. Okey, dikit just nice dia kau cakap. Bila kau makan, kau rasa memang ngam-ngam kata kat kau. Tak pedas, tak orang panggil tak kurang pedas. Dia sedang elok. Ini saya ajar korang nak tengok nasi lemak tu sedap tak sedap, kau kena tengok sambal dia. Kalau sambal dia canyak, maksudnya tak berapa sedap. Ini cerita jujur korang. Kau nak tunjuk sambal. Lauk dia itu je. Jom, lihat. Bang, okey bang sambal. Jadi abang tu tambah. Orang tambah nasi, abang tu tambah sambal. Maksudnya ni sambal kat sini memang betul-betul sedap. Betul sambal kena ngam. Ya Adisha, awak datang sekarang, awak beli pun tak tiba-tiba ngam. Boleh datang. Baru. Boleh datang kat sini support. Kalau nak tahu kedai dia kat mana, kau tengok kawan saya. Muka lebih kurang macam ni. Ini kedai dia, okey. Nasi lemak pagi buta. Nasi lemak pagi buta Okey, kau boleh masuk nasi lemak pagi buta Jalan dekat Ampang. MCT Jalan Ampang. Bila kau tak gumpa, dia akan jadi Jalan Gampang. Yes, well, got it, man. Kau nak makan sekarang? Wow, you need to eat? I don't want to eat. Bro. Dia asal boleh main tahu macam gampang ni. You must eat this, very delicious than that. Dia come here. You already eat this one? You already done before? I have food already. But I want to this is Arabic food. I know this is Damascus, right? But you want shawarma, right? But I show you something. This is the very good in Malaysia taste. You see, it's very done. You want one? Yeah. You want original, okay? Okay, original nasi lemak satu. Betul jadi yo. Saya close. Where you from? Kau nak kau friend? You from Saudi Arabia? Yeah. This is my friend bro. Assalamualaikum. Kaifahalukum. Ya. Ana bihoy. Ada before 2 weeks ago I had Saudi. I go to Madinah. I do umrah. Yeah. You in Mecca and Madinah also. And then you work or study? You study. Wow, nice songko. Pandai betul pancing customer. Dia sebenarnya my new friend. Where from? What is your name? Saudi Arabia. Ahmad Barut. Okay. Yeah, you have my friend in Malaysia name Talib Barut. Same. Ahmad Barut. Talib Barut. Yes. Nice to meet you, my brother. Pandai pancing. Yes. Nice to meet you. I show you what you stick. Yeah. Okay. Sini saya. Ini first time you eat. And then I tell you tomorrow you will eat. Because I put a magic here. We see the magic. Yeah. Tonight, inshallah. You like spicy? Okay. This one a little bit spicy. It's very nice for you. This is good. This is good. 3 ringgit only. Shawarma how much? 11 ringgit. But this one 3 ringgit. But you can eat. Oh, you know. Abu Barut. What is it? Ahmad Muhammad Barut. Okay. Yes. Oi. Hey, no. Thank you. No. Listen to me. My brothers, we need to support each other. Life like that. No. Thank you. No. Thank you.
kau nampak tak kau untung dia? Beli jual satu dapat 3 untung. Letih gini. Double, triple untung dia. Aduh, hai. Betul ni kalau aku lama sini habis duit kat sini ni. Wah, habis kena habis dah. Tapi kau nak original ada tapi nak baru tak ada. Baru tinggal sikit je, petrol ayam dah habis. Tinggal original je. Wah, habis kena habis. Sambal manis tak kena. Baru dalam 8 Okey. bungkus. Ini adalah favourite nasi lemak saya. Cerita jujur bukan saya nak sebab kawan ke apa. Tapi sambal dia jujur cakap dia manis pedas. Dia bukan orang cakap tak sambal manis. kosong. Dia pedas manis kan. Dia macam pedas-pedas manis tapi tak terlampau pedas. Dia macam sedang-sedang elok. Faham? Ini cerita jujur Dia punya. macam ni lah. Dia macam sambal orang dulu-dulu. Boleh nampak? Abang ni sampai repeat Abang sambal. ni repeat Ustaz ni. Ustaz apa nama? Sambal okey bang Sambal Ustaz, 6. Ustaz Yusaili. Ustaz Yazri dia tambah lagi sambal. Nasi tak tambah pun, sambal dia tambah. Yes. 10 per 10. Tapi abang tunjuk 7 tadi. 10 muncul tadi. Abang tunjuk 7 macam ni. Boleh follow saya, boleh follow. Yes, boleh follow saya. Boleh follow. Abang ni, Abang Yusri. Dia seorang mutawif. Speed balik lah. Tadi ni Ahmad baru dia pakai songkok lagi. Bukan rambut tau, songkok. Paduan dah rasa bosku steady bro. Paduan yes. Kau boleh datang dekat Ampang. Okay. Tapi tinggal nasi lemak original saja dengan paru. Sebab apa lauk dah habis. Baru dalam 8 bungkus. Paru dalam 8 bungkus lagi. Okay. Kanda buat apa kat situ? Ini kedai kawan saya. Kat Bagi Buta dekat Jalan Ampang. Okay, saya tolong lah orang bagi. Ini adalah orang cakap bila kita ada nama, bila kita ada crowd, bila kita ada orang panggil apa, orang yang support kita sebelum benda, apa yang kita boleh buat sebagai kawan-kawan kita boleh tolong kawan-kawan. Kita promote lah kawan-kawan kita punya, faham? Wah, wayang review kan tak? Tak ada lah Mr. Cool. Kawan-kawan, macam awak juga dulu-dulu, saya kan datang support, orang panggil tolong-tolong kawan-kawan, kan? Saya pun ada produk nanti awak support juga kan? Tak ada lah. Tak ada, saya pun gurau je. Apalah sangat. Dah ada lah. Cuma saya nak keluar produk tak lama lagi. Jangan lupa beli share live yes. Okey, Alhamdulillah dalam sejarah Live One mencecah 100 orang. Masya Allah. Mantap. Dah pernah. Oh dah pernah. Pencapaian yang sangat mantap. Boleh tak kita minta dapat 200, 300, 1000 lah. Kita bagi benda ni fenomena. Nasi lemak Pagi Buta tapi makanan dah habis. Tinggal nasi lemak original je. Dah habis ke Wan? Ada lagi nasi lemak original kau pernah tak? Ada lagi. Tinggal paru je. Tinggal paru je. 8 bungkus. Tapi kalau kau nak lauk tak ada. Tapi kalau kau nak pelumuk ada. Dah habis ke Wan? Ada lagi. Tinggal nasi lemak original. Boleh dekat 6 kali 7 kali boleh tak? Suara tak ada ni. Benda tak bayar ni. Benda ni seikhlas hati. Tolong kawan-kawan je. Tapi kalau makan sekejap lagi minta bayar, memang lekuk muka lagi. Ada tambah. Dah habis kan? Ada lagi. L lah tu. L. Mr. L. Oh, Mr. L. Weh, oh ni Talha. Tinggal paru je. Tinggal paru bang. Ayam semua habis. Ayam semua habis. Nak ayam ada atas ni. Nak ayam tu dekat MCT. Buka People Nebai. Kita support next time. Bos pergi kelab, kita singgah Wan. Wah, apa benda ni? Ojan mana? Ada kejap lagi dia datang. Ampang dekat mana? Dekat MCT. MCT berhadapan dengan Sembot Village Garosa. Okey. Kau boleh datang kat sini. Sebab apa yang tinggal adalah paru untuk 8 bungkus. Petu nasi lemak original, okey. Oh jangan gitu. Okey, boleh tak saya minta ini jujur cakap ini tengah birthday kawan saya. Boleh tak saya minta view 300? Bos Han mana? Duk tanya Bos Han mana, Bos Han mana lah saya tahu. Saya berkawan dengan Wan, Bos Han saya tak ingat lah mana satu. Salam, Waalaikumsalam. On the way daripada Wan Sebaju, steady bang. MCT ni yes. On the way daripada Wangsa Maju, yes, boleh tahu. On the way man. Okey. Cepat. On the way. Kawan aku gitu ke? On the way tak sampai ke?
tengah makan ni. Steady Ustaz. Ustaz duduk belakang tapi komen dekat sini. Betul-betul support lah dia ni. Serius aku on the way. Okey datang. Tapi tinggal original lah. 3 original dengan paru. Untuk 8 orang makan. Kau nak paru lagi? Tak, aku tak makan paru. Tinggal 8 paru lagi ya. Saja nak beritahu saya nak orang kaya. Saya pakai Valentia dah. Okey. Alhamdulillah mantap lah jadi. Mantap tak? Jom pergi. Yes. Simpan paru satu. Okey, simpan paru satu bungkus. Siapa L eh? Tak tahu siapa. Asya. S. Oh, S satu. Okey, S. Okey. Sejujur cakap, hari ni birthday kawan saya. Saya masuk live dia sambut birthday dia. Tapi dia minta kat saya untuk 300 view. Boleh tak untuk meraihkan birthday dia? Takkan topak lauk lagi Wan. Takkan topak lauk lagi Wan. Topak lah Mr. Kun. Benda laku keras tu. Bos, come here. Ada aku pergi ambil. Nasi lemak. Yeah, come here. Show my view want to show you. Yeah, come here. Come on, my friend. My friend. Come in. Bos. Yes, lemak. Yes. Sedih aku. Aku berpeluh ni. Kuih ada kuih. Okey, cepat kuih. Kuih dekat Pasar Malang ada kuih. Duk kuih. Nak kau rasa. Orang kata, "Bang, nasi lemak. Ada nasi lemak original." Ada nasi lemak original dengan nasi lemak paru. Duk bagi donat pula. Aku kan punya donat. Dah minat donat. Duk bagi. Dah lah orang live bagi donat je. Miki bila last part? Bukan Miki bang. Duk orang duk live, duk ni bagi donat. Dah ikut tinggal. Bagi donat, bagi pisang goreng je, bagi rambutan belah tu. Okey. Nat. Miki next part. Aduh lah. Bukan Miki. Sama sangat ke muka saya dengan Miki ni? Bam. Nasi lemak brother. Eat. Nasi lemak. Come here. Last then. Yes. Come here man. Jalan nasi lemak. Yeah. Bang, nasi lemak bang. Yang ni je. Ha? Tinggal nak paru bang. Ni, abang betul. Ni, kalau yang abang ni. Tinggal Okey. nak paru je. Sama ke tak? Satu kan? Apa dia? Yang tu Paru. tu ada. Habis bang. Habis bang. Ini orang panggil Melayu nak berniaga cepat kaya je. Orang terus letaklah banyak-banyak. Nak berniaga macam tak nak berniaga. Okey abang ni dah marah kenapa lauk sikit? Tahu. Melayu macam tu orang Melayu. Dah habis, orang buatlah banyak-banyak sikit. Dah tahu habis awal pukul 12 habis. Melayu bila habis nak sebut sold out. Paling laku tu kedai. Melayu. Bila nampak sold out dapat gempak. Padahal boleh buat duit lebih lagi. Betul ke tak? Melayu. Saya pun gitu ke? Betul. Nak balik awal lah tu sebab malam Sabtu. Malam Sabtu buat apa balik awal? Betul, yes. Oh, buah boleh beli. Nasi lemak tak nak beli. Ni cucu kedai ni tak bayar pun untuk saya cakap sebenarnya. Tapi berpeluh ni. Ini 10 NLP 10/10. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Es punya. Tak. Abang dah pernah makan sebelum ni? Ni first time. Lepas ni abang akan repeat punya lah. Saya tak mandi tipu. Dia confirm repeat akak dengan abang ni. Abang akak akan ketagih sambal. Sambal ketagihnya. Miki belanja menari sikit. Penat lah korang cakap benda tak berbayar pun sebenarnya ni. Kanda seorang je ke? Ada lah yang kawan-kawan saya. Habis. Weh, Psycho. Jom support dia. Kanda seorang je ke? Weh, berpeluh kan? Okay. Lemak biasa ni lah. Okay, just nak cakap yang mana nak datang, just tinggal nasi lemak original, okay? Kalau tunjuk nak cakap nak paru, aku bagi penumbuk, okay? Nasi lemak original saja. Paru habis, ayam habis. Tapi kalau nak ayam, tu pergi kat Village Grocer tu.
Okay, dekat MCT. Tinggal nasi lemak bang. Semak. Sikit lagi nak 200k view tu. Okay. Wow, 200 view lah. Ya, tanya Wan. Mantap. Thank you so much. Nasi lemak original macam mana? Nasi lemak original macam mana? Ya, nasi tu dekat luar. Kasih bang, kasih kakak. Jumpa lain kali. Bang, nasi lemak bang. Masuk bang boleh. Nasi lemak original macam mana? Nasi lemak original, nasi dekat luar, bekas dekat dalam. Apa ni? Apa makan dia? Kerana bila nak kahwin, ada perempuan kahwin. Depan MCT ke? Ya, depan MCT. Sekarang ni bagi saya 500 view je. Sambal dalam plastik ke? Tak lah kak, sambal dalam kotak. Sambal tu dia akan letak sekali dengan nasi. Barulah dah jadi nasi lemak. Kalau Itu dekat lah. Kalau dah dekat aku buat tau. tak tahu lah. Ni awet mana ni? Oh, Elok pula tak dengan boyfriend dia tu. Tengoklah makanannya. Lauk baru je. Dengan original. Lauk lain tak habis. Dia lauk baru je. Habis tu bila cakap dengan nasi lemak pada tu. Cuk takkan tinggal paru. Lepas tu orang tanya nasi lemak tak ada ke? Paru je. Ini Israel lah dia ni. Terima kasih. Terima kasih. Nasi ni ada kacang tak? Sebab sekejap. Nasi lemak bang. Nasi ada kacang ada. Bro. Aduh bro ni pekak lah. Nasi ni ada kacang tak? Bukan setakat ada kacang, ada guli, ada kayu, semua ada. Orang buat special. Okay, saya dah penat Saya dah, kau boleh bercakap dengan owner kedai ni. Nasi lemak ada lemak tak? Bang, bila dah belas kena pukul bang? Sambal pukul berapa kan dah? Sambal pukul apa? Sambal pukul 3 pagi. Okay, saya show lah korang Okay, saya tunjuk korang Okay, saya tunjuk korang. Korang jangan marah saya tunjuk Okay, saya tunjuk korang sambal macam mana. Okay, kalau kau tengok kat sini, sambal dia memang betul-betul merah. Kau nampak tak? Merah tak sambal dia? Kau merah tak sambal dia? Kan? Masuk dekat sini, bila kau tengok sambal merah macam ni, bermasuk dekat sini, memang betul-betul jadi siul. Jadi kan? Nampak kan? And tahu. Cantik. Jadi bro. Okay. Lepas tu datang. Bro. Nasi lemak bro. Bro, nasi lemak kak. Nasi lemak ni. Lek. Itu kedai ni yang kaya. Aku yang tak dapat apa-apa lagi. Aku kalau minat borak macam ni lah. Okay, alhamdulillah Wan, dapat 300 view Wan. 300 view. Kau dah influencer lah. Nasi lemak free ke bang? Bayar lah. Atas Mat. Dah Wan, 300 view. Sedih 300 view. Okay, bagi 500 korang. Nak screenshot. Nak buat tu Bigo Star. Apa tu? Wan, 500 nak screenshot kat Bigo Star punya tu Timun berapa keping kan dah? Ikut kehendak. Kalau korang nak 10, kita bagi 10. Ikut kehendak korang. Berapa? Kalau korang rasa nak banyak. Kita pulang korang lah. Okay, nak datang, kau datang dekat MCT. For now, tinggal original je. Abang ni boleh close ni. Bang, nasi lemak bang. Dah letak banyak lah. Ini original, memang betul sedap ni. Abang kena try dulu. Bang, try dulu bang. Abang ni galik pegang tangan lah. Tu tak boleh lah korang. Tu pegang nasi lemak. Nasi lemak pun, tak tahu lah dia pegang tidak Tapi bawa rumah je, malas nak turun. Nasi lemak padu berapa kan dah? Nasi lemak padu kalau saya jual 50.
Ni Wan, orang panggil kau ni Wan. Ni orang nak order apa benda, aku tak faham ni. Bawa rumah je mana turun, bapak. Okey korang, tahniah untuk Wan dapat 300 view. Boleh. Hai, hari-hari kalau datang ni gila aku. Ikan bilis berapa ekor kena? Dah bila dah habis. Ikan bilis pun dah habis, geng. Dah habis. Tinggal kacang ke 2 putih. Terima kasih lah, geng. Aduh, wai. Ha? Sedap. RM ni pun mahalnya. Kepala, itu kepala saja. Kepala ikan bilis saja. 30. 50. Okey, cara nak layan view macam ni. Bila dah ramai aku tahu mesti kau awkward kan. Bila awkward, kau kena semangat lagi. Kau jangan bagi Orang dah penat dia tahu. Ya, kau jangan bagi view rasa nak keluar. Kau kena jadi engineer JT lagi. Baru dia view akan naik. Kau makan apa ni? Bila kau cakap, ada ni datanglah. Pemera. Atas ni je. Pemera. Belum aku tangkap lagi. Ada. Tapi lauk paru tinggal dalam 5 bungkus je kot. Engkau Siapa cepat dapat? Engkau pun cakap macam kamu. Belum. Biar aku buat FF. Aku bah. Kau faham tak? Dia nak cakap dengan viewers, tapi cakap macam suruh viewers sekali keluar daripada live dia. Dia cakap macam ni aku ajar kau. Aku dapat jack kepala dia sekali cukup. Cool tak live ke? Dia live lain lah. Ekor lain. Buat apa kau nak jaga ekor ni? Kau nak tanya Mr. Cool, kau pergi search tu Mr. Cool. Ini one machine. Sini. Aduh. Bodoh lah. Duk tanya Mr. Cool pula. Mr. Cool siapa? Tak kenal lah. Kau boleh datang dekat Bodoh je. MCT now. Sekejap. Okey, aku cakap dengan dia. Tak buat berapa H punya. Aduh lah, nak buang H pula. Aku yang kena borak ni. Botak baran bukan. Korang tu yang tanya soalan tidak masuk akal. Faham tak? Terkaya kita, ya. Cakap apa dekat barber kalau nak rambut macam tu? Cakap je ke Kenda punya rambut. Okey, korang boleh datang dekat MCT. Hari esok kita orang buka agak. Hari esok ada saya bang. Saya akan bekerja pada pukul 10 malam. Pemira, turun je Pemira. Turun sekarang. Nak ajak main kad ni. Tak boleh dah. Patut silau malam ni ada matahari dekat MCT. Tak apa bang. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Dah rezeki dah habis lah. Tak, memang tak tambah dah. Sebab aku dah ambil aku dah. Itu pancing je ni. Ini pancing. Tahniah Wan. Backlight tu 500 view untuk Wan. Alhamdulillah. Kita buat cicah rekod malam ni. Kita cicah rekod malam ni. Kita dapat 1M. Cecah. Ya, 1K view untuk nasi burger pagi buta Ampang. Yes. Kau lebih kat macam Nak tak? Tengok dia, sambal. okey, jujur saya cakap announcement saya tak kacip Saya memang cakap memang macam ni. Bola boleh belah mana dekat MCT Ampang, tapi tinggal original je bang. Yang lauk semua dah habis dah. Sebab apa? Memang sedap doh. Sedap doh. Yes, 05 ke tak? 014. Okey, yang mana yang nak rasa nasi lemak pagi buta, korang boleh datang dekat Kongwes jadi MCT dekat Village Grocer. Kau akan nampak kedai sebelah bang. Ni Rizda, ni MCT. Sebelah Rizda. Dia berhadapan Rizda, berhadapan MCT. Korang tengok situ ada nasi lemak ni, kereta Alza, belakang lori Isuzu. Apa-apa kau datang sini, okay? Kau nampak lori Isuzu, kau nampak kedai nasi lemak ni. Lori memang hari pagi ni. Hari-hari Isuzu pagi situ. Nasi lemak kandar ke? Ya, nasi lemak saya. Nasi lemak dia ni kawan saya berniaga. Okey, tengok depan ke dah? Dapat sini lah, depan. Datang sini lah, senang tengok. Ni yang saya tunjuk korang. Pilih grocer je. Ni, mana nak flick kamera ni? Itu. Kau nampak tak tu? Lampu tak nampak. Tu. Tu MCT. Tepi tu Village Grocer. Tu. Village Grocer, MCT, Shell, kereta Myvi. Betul kau tengok je. Ada ngam lah tu. Itu. Saya nak nasi lemak kandar sampai pukul 3 pagi. Tapi dah habis lah. Sekarang ni tinggal nasi lemak original je. Bang, nasi lemak bang. Nasi lemak original dengan lauk paru je tinggal.
Kalau esok ada lah, esok ada. Jangan lupa datang, okey? Ni, makan apa ni? Makan apa? Paru. Apa kan? Lemak paru ni kan. Kok dia nak biasa. Kejap geng Dia drop lah kena. Tak apa, drop pun tak apa. Hari-hari ada. Kita start daripada 8 malam sampai pukul 3 pagi. Boleh 8 malam 3 pagi guys. 3 paru je dah out sempoi. Bro, viewers. Daun. Bro. Hari ni saya tak awal. Yang tak berat ni lah. Cerita menduka cerita kan. Joki lama-lama ingat dapat cappuccino, caprero, coklat. Rupanya dapat sirap je korang hari korang. Ingat dapat cappuccino ni. Dapat sirap je korang, sirap kahwin korang. Ni je dapat. Khabar untuk hari ni. Okey, jangan lupa datang dekat MCT Mall. Bye. Thank you Dana. Nanti datang ni. Wah, wah. Paru je ada. Aku dah panggil customer. Lain kali kau WhatsApp aku lah. Lain kali kau WhatsApp aku. Aku boleh panggil. Kanda ajak Syami. Gila aku macam ni hari. Berpeluh member air sirap je baginya. Aku banyak Mujur sirap. Aku nak tadi Apa dia? air tercicit dengan air sirap. Order. Pergi menit. Sampai bawah tu special tu. Topi. Apa dia? Topi special bawah. Coklat chip nak. Coklat chip. Makanan mochi. Kosong satu. 400 87 194. Apa-apa kau bagi tahu kawan lah. Senang sikit aku simpan untuk kau. Aku nak baru. Thank you tu yang share. Kejap geng Betul lah kanda aku awkward dengan mamai kanda. Aku rasa awkward. Apa hati awak? Alamak. Tak apa ni adiknya. Aku bagi adiknya. Oh, kau dah buat ke? Dah buat. Terima kasih On the way bos. 700S Asyik Asia tu. Bukan. COD1 acik dia dalam Kau kau ya. Johor kan. Gila aku kata ada orang. Baik. Masih lebih lah. Aku dah minat macam kau lah. Tak ada. Aku dah kurus je. Kau tanya bawa aku dah kurus kan? Betul kurus. Tapi dah kau. Masih kau kasih. Ni boleh tak? Kau nak ni tak sekali Geng, baru tinggal ni je guys. Tinggal ni je. Komen. Tadi aku dah tadi. Baik alhamdulillah. COD1. Boleh. Nak COD boleh. Rezeki ada kawan-kawan. Pergi bayar je. Rezeki ada kawan, review tak bayar. Kau dah apa Ash? Apa kan? Macam biasa, lapar. Apa dia? Dia pun baru berapa hari jumpa aku. Dia masuk live aku cakap, Wan, aku on the way. Cakap, lambat lagi kot. Tiba-tiba jalan kaki je. Seliyep tu. Sambal COD dah. Marilah sini. Okey. Siap Dia nak datang semalam Wan, dia takut. Apa takut pula kau ni? Aku nak ada orang ngantuk. Aduh, dandan lah kau. Kalau nak. Nak berteman juga kau Kau tak datang je dah skip. Singa
Single jangan main-main Pukul Paru ada sikit lagi. Dalam 3. Ya. Makin besar. Main banyak. Untuk impor langsung lalang. Alright. Terima kasih. Jadi. Biasa je, Wan. Kedai tutup awal. Alhamdulillah tutup awal hari. Kadang pukul 3, sekarang dah pukul apa? Sekarang tak boleh kurang? Bukan. Boleh je. Ada adik tak? Kalau ada adik, bagi tahu. Okey, apa yang kurang Aku tak lu. Okay, bye. Thank you Daus. Apa-apa nanti WhatsApp aku. Aku tak. Ya, aku play Aku ni tak ukur ni. Mr. Cool mana? Cool buka dekat Gombak. Saya buka dekat Ampang. Saya buka dekat Ampang, geng. Saya buka dekat Ampang. Banyak lagi ke? Tinggal paru je. Laut tinggal paru je. Abang 2 paru kan? 16, 20 bang. Tiap ais tu 22. Tiap ais tu, air 2 ke 3? Air 3, 22. Apa? Kau-kau berada mak bungkus? Kau-kau, mak sekarang dah expert kot. Member nasi setengah. Satu berapaan? Okey, yang mana tahu? Kita punya lauk semua harga sama. Maksudnya apa segala jenis lauk kita ada dalam 10. Lauk paru, sambal paru, sambal ayam masak merah, ayam sambal, rendang kerang, rendang daging, sambal sotong, rendang kerang, ayam goreng, ayam masak sambal, tahu bergedil pula dah. Bergedil, telur mata. Buka lagi tapi apa dia? Ada tengok dah. Ada dah. Apa mau bawa? Kosong. Malam bau. Mungkin kalau raya pertama je raya kedua tu oh boleh sampai ya abang lalat kalau abang mati itu banyak ni tapi nanti abang masak je Dia dah abang komen sebenarnya. 3 orang ni komen ke belakang? Dia dua orang. oh iya ke? Ada dekat Jalan Gombak, ada tu dengan Danau Kota. Leo ambil je. Pusing yang banyak. Pusing banyak ke tu? Yang apa? Kan? Okey. Aku tak lu. Jual apa ni? Nasi lemak.
Last harga tak cakap. Last harga jual apa ni? Ulang-ulang sambal ayam 3 kali sebut. Terima kasih Mak Ang. Okey, terima kasih. Area mana? MCT Ampang. Area Ampang. Kan dia balik dah ke? Ada. Dia lepak. Makcik, macam mana rasa okey? Tengah lepak. Area MCT Ampang. Search je bila rusa MCT Ampang. Sampai kat sini. Sebelah Bangunan Rizda. Bos bukan nak kerja sebelum ni helipad? Aku bagi tahu. Ya ke? Saya ke? Orang lain tu pelanduk dua serupa kot. Lauk mana ambil ni? Kat saya tu. Boleh. Nanti saya bagi tahu. Nanti abang mesej saya. Dalam tu. Baik. Saya memang kerja dia bukan semak je. Menu macam dah nak habis je. Tinggal paru je. Nasi lemak paru. Paru pun tinggal 3 ni untuk 3 bungkus je. Bro, jangan ada lagi orang seperti tu sebelum kena ban. Bro, jangan ada lagi orang seperti itu sebelum kena ban. Orang seperti itu seperti apa? Apa dia? Tahu? Bro, jangan ada lagi orang seperti itu sebelum kena ban. Orang seperti apa? Nasi lemak tinggal lauk paru je guys. Paru 3 portion je. Untuk 3 bungkus. Ni pun kita orang pun jalan. Member tengah lepak. Ni kalau habis boleh balik awal ke? Balik awal lah habis. Makan. Space betul tu tak? Boleh je kita nak balik dah. Macam muka pelakon. Pelakon apa pula? Cepat ni. Wan. Bisa Okey bang. Baik. Tak adalah kalau ni. Harga berapa? Nasi lemak biasa RM3. Nasi lemak berlauk RM8. Nasi lemak telur mata RM5. So kalau nasi lemak berlauk telur mata RM10. Ada pasal malam ke dia tu? Tak ada. Kereta sebelah kamu tu jual apa? Kereta hitam. Apa dia? Betul tak full. Tak ada. Kenapa ke kabel? Naik tu. Kereta sebelah tu kamu tu jual apa? Ni ada orang punya? Aku punya. Kereta hitam mana ada kereta hitam? Lori. Lori tu jual buah. Nasi lemak biasa RM3, biwan biasa RM3, telur mata RM2. Setiap lauk RM5. Betul. Aku tak lupa. Kenapa gelap? Apa yang diketawakan? Ni apa ni? Ni akak pandang ke akak grab tu? Nasi lemak hang? Bukan. Gelap pula. Aku tak lupa. Kan? Habis dah kan? Nasi tinggal setengah. Ada orang nak COD tau. Nak ambil job ni. Oh, kalau ada orang nak COD ambil bagi tahu. Oh, ni akak pandang tu akak pandang akak grab. Tak ada. Kita tak pakai rider lagi. Belum lagi. Sebab kita untuk customer COD tak banyak lagi kan. So kalau banyak kita panggil rider. Baik kan? Boleh. Ada rezeki ada. Ada kurang. Orang kanda. Kanda tengah lepak. Bercak-lecak. Ni ada donat. Ada kole-kole. Assalamualaikum. Semoga murah rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas doanya. Geng. Tadi kan saya minta orang share. Ada 3. Sekali kanda datang kau tengok nak share apa. Biasalah kanda kot. 60 lebih kot. Terima kasih lah geng Yang masuk. Yang share kat kawan-kawan terima kasih Kanda biasa kan. Tapi kan kalau korang datang esok aku tak tahulah. Aku kena cakap kat aku awal lah. Standby. Kanda biasa. Kita biasa je. Ya kita orang biasa kan. Kita orang biasa je. Kita pun
jual nasi lemak. Amin terima kasih. Dah boleh balik kan? Memang boleh balik tapi kejap. Alhamdulillah, boleh. Lepak awal lagi. Ya, apa member dia datang lepak. Kita layan. Dah tengok lepak kat belakang. Nasi lemak. Anak aku suruh datang sini. Dia tak nak. Oh, betul. Bro, kuat betul generator tu. Oh, ya. Kuat. Kuat. Kuat eh? Kuat. Ya, aku malah live pun bukan dengan generator je. Tapi kau kita lagi kuat sebenarnya. Ya. Ya, kita dekat. Tapi generator tu kalau jauh pun dah pergi kuat. Kan? Tak apalah. Orang sebelah berniaga pakai generator. Pagi ada kerja lain ke? Tak ada. Tengah cari juga kerja lain pagi. Ingat nak berniaga sampai pagi buka. Saya kena abang bartender. Saya boleh kenal saya. Saya kat sini muka saya putih je. Saya benci tengok. Apa tu? Tadi dah. Tukar kerja dah ke bang? Yelah, saya kat sini kan. Saya berniaga lah. Generator tu lapar kot. Tu yang kuat bunyi tu. Macam sebab dia apa-apa. Semoga berjaya abang bartender. Tak ada lah guys. Saya bukan bartender lah. Saya bukan semat. Kalau jual air pun air biasa-biasa je. Kalau biasanya Stream motel lah. Stream motel lah. 20-30 bungkus lepas kot. Kenapa? Motel lah. Air ni Tak ada lah. Saya tak buat air pening-pening dah. Saya bagi orang pening je tengok saya. Mak, tiap air satu. Semoga berjaya. Terima kasih. Makan sini lah. Dah halang ni. Dah halang duk. Makan je lah. Orang apa? Ha? Biar. Mek gila Mek kau ni. Baik. Paru habis. Ada orang sedekah. Jangan aku ah. Jaga aku bagi kau QR eh. Amin Syakirin. Generator tu buat bunyian. Tapi nak buat macam mana? Tapi sebenarnya abang selulah ni bagus tau. Dia hari-hari tolong reservekan tapak untuk aku. Sebelum ni kalau aku nak berniaga, aku kena tunggu orang yang parking kereta kat sini belah. Sebab ini bukan tapak parking pun. Cuma orang beli barang kat village grocer ni parking kat sini. So abang ni bagus lah. Dia tahu aku nak berniaga kan. Dia parking bakul ke, kerusi ke. So kalau korang datang, esok aku rasa awal lagi kot macam hari ni. Terima kasih Idrus. Boleh tak bang? Ya. Okey. Baik, terima kasih. Baik bang. Bang kejap bang, saya bagi abang ni satu baru. Cuba. Dah abang tunggu je Sekejap, saya bungkuskan. Dapat je, betul. Rezeki, jiran bagus. Sebab sebelum ni pun saya macam, tapi sebenarnya okey lah. Lepas tu ada yang depan-depan tu macam muka-muka. Tapi bila saya dah hari-hari kat sini, dia orang okey lah. Haji Esrek. Biasa lah. Okey. Sebab dia Islam. Oh, Islam jual. Dia bukan Islami dia cakap. Saya Islami.
satu hari semua baru. Saya staff 5 orang pakai China, yang orang pakai commissioner. Betul. Hallnya memang tak terima sikit. Saya pakai China. Besar exam ni. Dapat 3 je. Satu. Lagi tu. Ha? Lagi tu. Nak ambilkan baru tu. Ini orang beli ni. Sekarang. Oh, ya ke? Buang laju ambil aku punya. Mana ada? Aku buka. Baik tau. Kena kupas telur. Buka, esok kita buka dalam pukul 7 lah. 7. Saya nak datang awal esok. Mana tahu awal. Datang awal kita boleh balik awal insyaAllah. Tapi esok mungkin kita buat lebih lah. Datang je biasa lah. Kalau yang nak COD, betul lah Mungkin lah bukan hari ni. Kalau tak pun esok lusa korang nak kasi nak COD kan. Area-area KL ni